Gianluigi Buffon, dilahirkan pada 28 Januari 1978 di Carrara, Itali, adalah seorang legenda mutlak dalam bola sepak profesional. Secara meluas dianggap sebagai salah seorang penjaga gol terhebat sepanjang masa. Dikenali kerana atletik, kebolehan menyelamat luar biasa, kehadiran yang mengagumkan, dan jangka hayat kejaya yang panjang. Beliau telah menikmati kejaya yang tiada tandingan selama hampir 3 dekad. Buffon dikaitkan terutamanya dengan Juventus FC, di mana beliau menghabiskan sebahagian besar kejayanya dan pasukan kebangsaan Itali. Buffon memulakan kejaya profesionalnya dengan Parma pada tahun 1995, memenangi Coppa Italia dan Piala UEFA. Pada tahun 2001, beliau membuat perpindahan yang memecah rekod untuk seorang penjaga gol ke Juventus FC, di mana beliau kemudiannya akan mencapai status legenda. 19 musimnya, merentasi 2 tempoh, bersama Juventus ditandai dengan jumlah trofi yang menakjubkan dan persembahan kelas dunia yang konsisten. 10 gelaran Serie A, rekod untuk mana-mana pemain. 5 gelaran Coppa Italia. 6 gelaran Supercoppa Italiana. Beliau kekal bersama Juventus walaupun selepas mereka diturunkan ke Serie B pada tahun 2006, sebagai bukti kesetiaannya. Di peringkat antarabangsa, Buffon adalah ikon sejati bagi pasukan kebangsaan Itali, memperoleh rekod 176 penampilan. Pencapaiannya yang paling penting dengan Azzurri ialah memenangi Piala Dunia FIFA 2006 sebagai tunjang utama pertahanan mereka. Beliau juga mencapai final Euro UEFA 2012 dan mengambil bahagian dalam 5 Piala Dunia FIFA, rekod untuk pemain lelaki Itali. Selepas tempoh singkat di Paris Saint-Germain, memenangi Liga 1, beliau kembali ke Juventus sebelum menamatkan kejaya cemerlangnya dengan Parma di Serie B, bersara pada Ogos 2023 pada usia 45 tahun. Legasi Gianluigi Buffon ditentukan oleh konsistensinya yang tiada tandingan di peringkat tertinggi untuk tempoh yang panjang, pelbagai gelaran yang dimenanginya, kepimpinannya yang ikonik, dan statusnya sebagai gergasi sebenar dalam posisi penjaga gol, yang akan sentiasa terukir dalam sejarah bola sepak.